kembali ke court grandstand. Selamat petang. Dah petang. Masih lagi belum tamat untuk sponsor dan juga selebriti untuk quarter final kita akan sambung dan saya rasa nanti dekat semi final nanti macam kita ada masa sikit lagi, kita akan stop untuk solat maghrib dan kemudian kita akan teruskan dengan semi final dan terus saja ke perlawanan akhir. Untuk komentator bertugas hari ini saya Email. Kita akan tunggu sampai habis untuk event sponsor dan juga selebriti. Yang mana yang tinggal cukup jari kita tengok. Ini yang memang geng-geng yang boleh main lah. Nampak tengah warm up tu kita tengok dia punya shot tu pun dah memang solid. Yang lain-lain tu mungkin nanti kita boleh monitor lagi, kita learn from the process, training lagi, improve the shots. Tapi kadang-kadang kalau shots terlalu bagus sangat pun, kalau game plan dan juga strategi tak betul ataupun tak menjadi hari tu, tak kena juga kan. Dia akan berjangkit. Baik, untuk perlawanan seterusnya pengadil kita dah standby. Alia dan juga Zairi ada dekat depan sana. Kita standby untuk 15 point briefing. Sama. Yang lain semua sama. And then tak ada berbeza lah. So head or tail. Hit. Receive. Court and serve. Court you kat mana? Itu dia. Yang akan you 3.3, 2.5. Yes. Kalau on paper dupa sedikit berat kepada satu tim, tapi dupa bukanlah satu garis panduan yang begitu tepat, sebab dia ada orang dupa dia nak maintain je, dia tak mau bagi naik pun. Sebab dia selesa dengan dupa dekat bawah. Tapi kita boleh tengok cara permainan. Okay. Test serve selesai. Time in 0-0. Satu drive, return yang cantik. Dinking sedikit tinggi, jadi dia kawal. Sayang, kurang sikit. Mungkin benda tengah sejuk lagi. 1-0. Okay, Imran tadi dapat satu mata untuk pasukannya. Dan dia angkat tinggi, Imran menghabiskan bola. Point. Satu combination yang bagus juga antara Imran dan juga Fazainang. Setting dan menghabiskan bola. Tak jaya di sini, Imran buat kesilapan. Kalau dalam pickleball ni dia kena ada shake and bake. Dia lebih kurang setting dan juga attack untuk mendapatkan bola, mendapatkan point. Okay, cubaan menarik di situ. Masih lagi meneruskan arah dinking kepada pihak lawan. Itu dia satu drive yang terlalu kuat. Terlalu kuat. Oh, tapi bola asalnya adalah out. Side out. Sayang sekali serve tak dapat convert. Easy point. Dia lepaskan easy point. Cantik drop yang begitu sedikit tinggi. Overhead dihalang. Ambil satu lagi overhead volley dan out. Side out.
Yes. 4-3. Serve selamat. Backhand. Cuba untuk thinking. Agresif tinggi sedikit tinggi. Tak jadi top spin. Itu sedikit teknikal. Top spin agresif tu kalau dia tak jadi memang masalah. Sedikit tinggi lagi. Pop up daripada Ding. Attack to the body daripada Rahimi. Ataupun kita sebut body bag. Pun hanya terkena kaki. Cantik. Mengubah arah. Izin. Side up. 4. Imran menukar arah secara cepat daripada kanan ke kiri. 4-6. Cantik. Coaching daripada Rahimi. Balik kepada position. Attack daripada Imran. Berjaya ditampan. Rahimi cuba buat speed up. Cantik dikawal. Imran buat satu dipping ke kaki. Bola yang attackable dinking. Baseline return. Cantik. Side up. 7. Inside out slice. Panjang sangat Terma nak pakai tu. Dia siap drop guna inside out tadi tu. Cantik. Oh, sedikit terganggu dah ini. Cantik. Sekali lagi dinking. Dibiarkan kepada Imran untuk menyelamatkan bola akhirnya out. Bola lob. Change end. 8. Tidak begitu berapa selesa walaupun mendahului dengan 3 mata. Sedikit seimbang. 8-5. Yang membezakan hanyalah kesilapan sendiri dan satu lagi kesilapan Alila Fazainal sedikit stiff. Mungkin itu yang menyebabkan bola tu melantun. 9-5. Sedikit stiff cara dia pegang pedal. Out. Side up. 6. 3 mata di belakang. Masih lagi boleh bersaing. Masih lagi. Hanya 3 mata. Cantik. Dan itu bola yang hampir saja diberikan mata oleh Side out. 10. Maisarah. Tapi Imran tersilap percaturan. Agakkan yang silap bila bola tu masuk drop reset. Cantik. Drop reset. Sedikit tinggi. Volley. Sekali lagi volley yang sebenarnya bola tu saya rasa out. Rahimi. Playing safe. Sekali lagi Maisarah menyelamatkan keadaan. Rahimi menyelamatkan lagi. Rahimi satu flick. Maisarah dengan satu volley drive. Cantik flick Rahimi tadi telah membuka ruang 11-6. untuk Maisarah mendapatkan satu drive volley dan mendapatkan mata. Rahimi dan Maisarah pula tak berjaya. Poin ni bertukar tangan setiap satu tapi ada kalanya apabila 7-11. Rahimi dan Maisarah menjarakkan dengan 2 mata. Di situ Imran dan juga Faizana ketinggalan dan termasuk juga shot yang macam ni. Pukulan-pukulan macam ni out. Lob yang out. Dinking yang tersangkut. 12-7. Cantik. Dan dihabiskan oleh Side Imran. 8. Pattern yang sama game memberi dan diberi.
Out. Side out. Sayang. Mendapatkan mata dan kehilangan mata. 13-8. Satu drop reset. Cantik dinking. Out. Bola yang diambil tadi out. Seperti yang saya cakap, mereka memberi mata dan melepaskan mata. Sayang. No, you receive. Perlawanan ni sebenarnya sedikit seimbang. Jika Imran dan Fazainal dapat cukup dapat, jadi saya rasa poin tak membezakan sebanyak 4 poin ni. Satu lagi hilang. Hampir lagi. Sekali lagi hilang poin. Side out. Seperti yang saya sebut, pattern memberi dan menerima mata. Last. 14. Sorry, 14. Cantik blok kan. Itu padu dengan drive yang kuat. Kita tengok adakah Imran akan mendapatkan mata. Baiklah, untuk perlawanan di kod ketinggi yang Tamat perlawanan. 59. Zahir Aisyah melawan Better team is Rahimi and Masyara. Zahir Aisyah melawan Rizman Kadi. Yes, next.